Selamat datang ke Borak PPPM. Saya Suraya Norin dari Unit Pengurusan Penyampaian atau lebih dikenali sebagai DMU, merupakan hos anda hari ini. Kita akan mengupas mengenai murid pintar cerdas. Sangat menarik topik kita hari ini. Seringkali kita dengar tentang murid pintar cerdas kan, dan sekarang kita ada sekolah khusus di Pendang yang telah beroperasi selama 5 tahun, yang merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Hasrat utama bagi program Pintar Cerdas ini adalah untuk memastikan murid yang mempunyai keupayaan kognitif luar biasa diberikan peluang untuk berkembang mengikut potensi maksimum mereka. Dan setelah tamatnya PPPM, kita baru saja melancarkan RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, di mana kita akan meneruskan lagi hasrat kita untuk memastikan murid pintar cerdas ini mendapatkan pendidikan yang maksimum. So, bersama-sama saya, kita ada 3 orang istimewa. Saya perkenalkan pertamanya, panel pertama adalah Yang Bahagia Datuk Dr. Noriah Mama Ishak. Kami sangat banggalah dapat Prof untuk hadir bagi sesi podcast ini. Kita boleh namakan Prof ni sebagai bonda pintar cerdas, boleh tak Prof? Yalah, umur pada 70 kan. Tapi bonda sekarang muda. Tetamu ini kita tak perlu perkenalkan lagi, sebab dialah yang membina rumah bagi permata-permata pintar, ya. Beliau merupakan mantan pengarah Pusat Pintar Negara, Permata Pintar Negara kan? Ya. Dan pakar rujuk utama dalam bidang psikologi, kaunseling serta pendidikan pintar cerdas. Komitmen beliau selama berdekat-dekat telah memastikan bahawa murid yang mempunyai potensi kognitif luar biasa ini tidak hanya mempunyai tempat untuk belajar, tetapi mempunyai ekosistem untuk berkembang secara holistik. Kita dengar sedikit daripada Prof sendiri, ya. Betul. Pasal apa, saya pun ada 3 orang kat rumah, pening kepala. Ya, memang betul lah bonda pintar cerdas. Masa anak-anak saya di US dulu sekolah kan, they were in express classes kan. Bila balik Malaysia, our system are not ready for them. Jadi itu yang membuatkan saya, by hook or by crook lah, saya kata okay, let's do this. Ada pula permintaan kan. Masa tu. Jadi tahun berapa tu Prof? Masa tu, okey, nak sejarah ni ke? Macam mana? Sejarah kita cakap kemudian. Okey. Tahun berapa yang saya mula? Actually, semasa saya membuat PhD saya buat dalam bidang counseling psikologi, dan kepakaran saya adalah dalam menguji anak-anak pintar masa itulah. So bila saya balik Malaysia tahun 99, saya cuba. Tapi proposal saya dibuat untuk sampah masa tu. Itu yang saya frust sangat, dan saya buat emotional intelligence. Kalau orang Malaysia kan tahu pasal emotional intelligence kan. So that was my first big kajian lah, about $500,000 dia punya dana masa tu. That was in 1999. Saya mula bergerak untuk melihat anak pintar ni ada tak kat Malaysia. Dan saya lihat sama ada instrumen di luar negara boleh digunakan ke tidak, which is tak boleh sebenarnya, sebab banyak cultural bias. Betul. Contoh soalan saya tanya kan, ada berapa musim? Soalan dalam tu tanya, adakah ada berapa musim di dunia ni? Di dunia. So murid kita jawab. Pada jawab. No, mereka jawab dua. Musim hujan, musim panas. Musim panas. Jawapan tu salah. Itu jadi saya kata tak boleh gunalah ujian-ujian tu. So kenalah buat sendiri dalam konteks kita. I see. Itu sebut sikit tu. Sebut sedikit tentang Prof. Okey. Panel kedua kita adalah Dr. Ilya Abdul Aziz, yang merupakan ibu kepada Is Email, ya. Kalau pernah dengar, okey, adik Is ada di sana. Adik Is ni kanak-kanak jenis yang telah menggemparkan negara bila telah berjaya melangkah masuk ke Menara Gading pada umur 12 tahun. So Dr. Ilya ni, pengalaman dia dengan bimbingan yang tepat, kasih sayang dan keberanian beliau dengan suami, dengan suami untuk mencabar norma pendidikan biasa, dan seterusnya berjaya mendidik seorang anak yang fikirannya berlari jauh daripada usia dia. Selamat datang Dr. Ilya. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang doktor?
Saya sebenarnya bukan dalam bahagian pintar cerdas, bukan dalam bahagian gifted. Saya sebenarnya secara profesional adalah seorang geologist. Jadi geologist yang pergi laut, yang cari minyak, cari gas, itu sebenarnya profesional saya yang sebenarnya. Background degree pun geologi. Tetapi disebabkan apabila kami di Malaysia ni, bila kami nak sekolahkan anak, jadi sekolah tu masalah sebab dia dah ke depan advance. Lepas tu bila kami nak dapatkan sokongan tu pun kurang. Jadi saya dan suami akhirnya kami buat sendirilah. Kami kaji, kami cuba kontak pakar-pakar semua, dan sampai satu hari kami kontak ke Permata Pintar, iaitu Datuk Dr. Nuria. Tahun berapa tu? Tahun berapa tu jumpa tahun 2018. Yang masukkan pertama tu. 2018. Masa tu umur 5 tahun dia nak masuk 6. awal lagi kita masukkan dalam kelas tingkatan 4. Terus tingkat asas 1 tapi silibus tingkatan 4. Silibus tingkatan 4 dan dia sangat gembira, seronok sangat di sana. Finally kan finally dapat masuk. Nanti kita kupas lagi macam mana cabaran dia masa di sekolah biasa kan. Okey, panel kita seterusnya adalah Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq ni dia berada di Akademi Sains Pendang, salah satunya sekolah Genius di KPM. Cikgu Syafiq dah bertugas sana berapa tahun dah? Saya dekat sana alhamdulillah dah masuk tahun ke-4. Saya mula masuk 2022. Okey, Cikgu Syafiq ni mengajar subjek? Saya sejarah dan juga psikologi. Oh, psikologi. Okey. So dia akan kongsikan jugalah cabaran-cabaran murid ini. Okey, kenalkan diri sedikit. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada tim Cik Su podcast KPM ni atas kesudian menjemput saya daripada Akademi Sains Pendang lah. Nama saya Azrul Syafiq bin Azhar. Saya mesra dikenali Cikgu Syafiq lah kalau di sekolah. Subjek yang saya ajar macam tadi sejarah dan psikologi. Sekarang saya ialah guru kanan bagi bidang kemanusiaan. Saya sebenarnya mula macam panel yang lain, saya tak mula dengan pendidikan. Saya datang daripada ijazah pengajian undang-undang sebenarnya. So habis belajar tu terlibat dengan program kemasyarakatan dan sebagainya. Saya join this program, fellowship program dipanggil Teach for Malaysia. Teach for Malaysia. Saya ditempatkan di Sarawak selama 2 tahun. Kemudian selepas itu tamat fellowship program, saya sambung master di UK untuk bidang psikologi pendidikan ni lah. Dan selepas itu ditawarkan tempat di Akademi Sains Pendang. Setakat tu dululah Cik Su. Saya balas pada Cik Su balik. Macam mana keputusan untuk pergi Pendang tu sekarang? Apa perasaannya? It's an eye opener lah. Sebab selama ni kita dengar, macam saya dah dengar Permata Pintar dan sebagainya, tapi untuk terlibat lihat modul dan tengok sendiri bagaimana student ni belajar dan soalan-soalan yang ditanya dalam kelas tu kadang-kadang menguji dan mencabar minda jugalah. Okey, terima kasih. Baik. Alright, baik. Di sini kita ada arkitek dia, kita ada pelaksana dan kita ada juga yang betul-betul berada dalam situasi itu kan. Okey, balik semula tadi Prof nak cerita tentang sejarah kan. Kita balik semula sejarah, kita ulang balik. Okey, apakah sejarah dia tentang pendidikan kita cerdas di Malaysia ni? Panjang cerita dia sebenarnya. Panjang cerita. Okey, kita boleh sama-sama mulakan kan. Up and down, up and down. Kan? Selain daripada kelas lompat lah, kelas express dia, kelas express, kelas lompat dan sebagainya tu. Kita actually saya nak cakap putih je. Kita bermula di Universiti Melaya. Ya, di bawah Profesor Datuk Azman. Okey, masa tu masa tu Baka ya, tahun 1986. Ya, masa tu Datuk Azman melihat bahawa ada anak-anak yang mempunyai kognitif luar biasa ni, tetapi mereka perlukan motivasi untuk bergerak ke hadapan, belajar dan sebagainya lah. So dia buat camp. Ya, dia buat camp untuk anak-anak ni. Camp tu lebih kepada camp bina jati diri. Dia tak tentu pada akademik lah. Jadi dia ambil budak-budak ni untuk sebulan camp. Lepas tu dekat Morib dulu. Kemudian dia lepaskan dan dia follow through dan buat lagi sekali macam tu lah. Cuma program tu tak lama. I think by 1989 kot program 86 tu. to 89 Ya, dia bubar. Sebab I think tak ada dana yang injected into the program. That was the first program. The second program comes with Permata Pintar lah, tapi started dekat Adiputra. I have to say this lah, because Adiputra masa itu
dia nak masuk Unicel. Ya. Dan saya diminta menguji Adiputra because I was a licensed psychologist tester masa tu. Dan saya uji Adiputra, kemudian kita propose program dekat dia. Kemudian itulah barulah masa tu TPM minta supaya program tu dikembangkan kepada anak-anak yang lain. That's how it started. Started from Adiputra. Adiputra, yes. As the catalyst. Sebagai catalyst dia lah. Jadi kita mula berkembang tahun 2009 dan kita bekerjasama dengan John Hopkins University. Because masa tu kita Ricky dah. Saya pergi China lah, saya pergi Australia lah, saya pergi Europe dan sebagainya. Saya tengok, okay, the one yang masa tu tak ada lagi cerita pasal sekolah. Masa tu kata, okay, we group them together macam modal bakal lah. Dan kita bawa mereka ke UKM, tapi emphasis kita is on enhancing STEM mereka. So kita bawa, tahun 2009 was the first summer camp. Kita pergi summer camp orang putih, summer camp masa tu kan. And we work closely with John Hopkins University. I see. So berapa lama summer camp tu? Originally it was 1 month. Wow. 1 month. Dan kita latih guru kementerian to be the instructor. I see. The key instructorsnya adalah pensyarah UKM yang kita hantar ke John Hopkins untuk training lah. Selama hampir setahun. Mereka pergi balik ya, ke John Hopkins berlatih throughout 2008. So 2009 kita mulakan the first camp. It was very successful. And then from there dia teruslah sampai tahun 2021 we have ASP. Yeah. Okay, alright. Kan dan kita masuk ASP. Tapi actually permohonan nak buat ASP tu lama jugalah. Takes time kan. Kemudian lepas Tapi before that kita ada College Permata Pintar. Lupa itulah macam kenapa betul. So masa kita buat camp tu we found that okay, what do we do dengan budak-budak ni? Kan kita ada masa tu 860 orang the first batch. Ramai. Every year kita uji kat setengah juta. Every year. So murid ni daripada SBP? Sekolah tak. Campur everywhere. SRJKC lah, Tamil lah, SK lah dan sebagainya. They come from, saya ingat masa mula-mula saya menguji tu, saya pakai pen pencil macam ni kan. Pikul di Bario. The instrument tu paper. Masa awalnya paper and pencil. Balik tu jenuh nak mengisi dalam SPSS lah. Dan kita pakai apa nama kita panggil tu? Standalone komputer tu supaya data masuk ke dalam tu kan. Pikul pula lah komputer. But finally barulah kita buat online system. So from that online system tu kita test. Then 2010 Kabinet approve supaya kita ada sekolah. So itulah mula dia College Permata Pintar ya. Asalnya dia adalah dia adalah sekolah harian berasrama bantuan kerajaan. So we have the school since 2011, the first batch sampailah sekarang. Sampai sekarang kan. The first graduate was in 2012. This yang fast track macam anak-anak ASP lah. Ada 16 orang. Masuk 2012. Dia dah pergi overseas. Dia very fast budak-budak ni. So dia masa tu semua dapat A ambil SPM. So okay lah. My brain science bagi beasiswa 16 orang ni and they left ke United States. So sekarang ni ada seorang di Princeton sedang mengajar di Princeton. Ada seorang tu di Chicago, University of Chicago. Seorang tu di Flint buat research work dengan one of the Nobel Prize winner. Macam itulah. Tapi semua berada di luar. Ada yang dalam. Those yang dekat dalam they did very well. Contohnya mereka actually boleh masuk UKM right after Form 5. Lepas tahap 2 dia tak payah ambil matrikulasi ke tempat gedebuk tak apa kan. Then dia terus saja masuk tahun 1 di Fakulti Sains. Terus masuk tahun 1. Ramai yang macam tu. Ramai yang macam tu lah. Lepas tu they scored very well. Ada dapat anugerah diraja dan sebagainya. And then they left for PhD kat luar negara atau dalam negara. Tapi ada tak yang very young macam Is ni? Our youngest adalah 13 dah buat 13 dia dah ambil kursus dekat Fakulti Sains. So nama dia siapa nama dia? Tak ingat nama budak tu dah. Ramai sangat batch kan ramai yang sangat. Dia laju macam Is. So what we did was masa dia asas 1 mesti dia bagus maths Jadi kita kata okey lah, since dia dah habis topik dah, Form 5 topik habis dah masa kata 1 tu.
So kita kata tak apa. Tingkatan 1 habis semua topik sampai form 5. Ya, dah habis dah. So kita kata macam ni lah. You pergi ke Fakulti Sains, kita daftarkan dia sebagai pelajar di Maths Department. Exam dia di Maths Department, result dia bawa balik masuk ke dalam report card. So for him, budak ni sekarang kat Jerman buat PhD. Periang dia buat PhD umur 16. Kenal Amir Rafiq. kawan Rafiq. So kawan baik. Yes. Tak, bukan. Tak. Amir is much more older than his. Dia pergi ke Germany umur dia 15 tu 16. Dan dia buat research PhD di sana. Sekarang masih di sana lah, tak balik lagi. Hebat sangat budak-budak ni. Sebab dia can talk with ya. Masa saya kat Islam kita boleh cakap sama-sama. Same linggo kata. Linggo kan. Okey, bercakap tentang linggo murid pintar ni, itulah dia, kita nak cuba lihat semula apakah sebenarnya definisi pintar cerdas ni, dan kita banyak dengar mitos-mitos kan. Contohnya dia dah cerdik sangat, dah perlu ke dia bantuan dan sebagainya kan. So kita dengar dulu daripada siapa nak mula dulu. Tak apalah, saya dah cakap. Kalau kita dengar murid pintar cerdas sebelum you masuk ASP, Cikgu Syafiq. Saya what is your definition? Apa pikiran you tentang murid pintar cerdas? dia kalau ikut mindsetnya macam semuanya dah pintar, dah tak buat apa dah lah. Senanglah cikgu kan. Tapi sebenarnya challenge dia berbeza. Kalau ikut saya suka mula dengan model DMGT ya, Guardian kan. Yang differentiated model gifted and talented ni sebenarnya pintar cerdas ni sebenarnya pintar, tapi dia perlukan sokongan juga untuk dia lebih macam kita panggil maximize potential bakat tu kan. Dia kena ada systematic training. Ya, betul. Dengan syarat environment tu mesti support. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia pelbagai. Dalam catatan saya ni, dia kalau saya nampak dalam situasi kelas saya, murid yang gifted ni, kalau dia akan, kita boleh nampak dia zahirnya dia akan tanya soalan dia, dan soalan dia akan soalan yang deep. Dan kita akan galakkan dia lah untuk buat more research on that topic. So kalau di ASP, bagaimana approach kita, saya ingat di institusi pintar cerdas yang lain pun sama. Kita pertama kita buat kita panggil ni enrichment, maksud pengayaan dan sebagainya, dan juga kita mampatkan. Sebab itu ada yang masuk awal, maksudnya seawal tahun pertama di ASP, mereka dah diperkenalkan dengan umur 13 tahun dengan 12 tahun. Sekarang ni 12 tahun di ASP. Mereka dah diperkenalkan dengan subjek macam fizik, kimia, bio and maths. Dan kita accelerate lah proses tu, di mana seawal 15 tahun pun mereka dah boleh ambil SPM. Dan ini orang lain mungkin nampak kesian budak, tapi tak, macam pressure kan. They enjoy it, and then suka. Betul, dia orang suka, dan dia akan, kalau boleh, they want more and more. And for every challenge tu, dia orang anggap itu sebagai satu penyelesaian untuk this is something that they actually love challenge lah sebenarnya. Dan kita risau doktor sikit, kalau dia macam kalau sebenarnya kalau kita bagi soalan yang senang, dia macam itu yang buat dia jadi kurang minat dan sebagainya, sebab jadi dia sebenarnya bosan, macam mudah sangat. So benda tu sebenarnya kita kena keep on challenging them lah. Saya nampak proses tu, doktor. Since you talk about DMDT tu kan, sebenarnya kalau ikut definisi DMDT tu, differentiated model of gifted and talented kan. Dia kata macam ni, dia kata budak-budak ni dia ada inborn trait for giftedness. It could be in sports, it could be in academic, it could be beza-beza. Dan itu adalah, kita nampak dah ada anak-anak yang umur 7 bulan dah pada lecek bola. Kan? Ada kan? Tapi dia tak akan jadi pemain bola sepak kalau dia tak dapat training yang systematic. Jadi according to Garnier, gift will turn to talent when there is a systematic training given to the child. So maknanya sistem pendidikan tu mestilah mantap, mestilah waras dan sustainable over time. Barulah dia timbul. Structured lah, tak boleh macam anak kami alami. Sebab dia daripada awal, daripada kecil, dia suka nombor daripada kecil. 1.5 tahun dah boleh baca sendiri. Susun nombor daripada umur 1 tahun dah boleh 1 sampai 100. Lepas tu dia macam 1 tahun 1 tahun sampai 100. 1 sampai 100. Lepas tu dia dah start jawi, dah boleh start baca jawi. So because of that, sebab tu kami cuba untuk support, tapi masalahnya pula anak kami ni ada autism. Jadi dia ada communication delay. Dia tak boleh cakap dengan orang, dia tak boleh communicate. Tapi sokongan itulah yang kami terpaksa beri, dan juga kami kena pergi berjumpa dengan pakar. Sebab yelah, kalau baca internet Dr. Google tu pun kadang-kadang tak betul sangat.
Jadi memang sepatutnya kalau ibu bapa pun ada anak-anak begini, jumpa pakar, minta nasihat, dan insya-Allah kita tahu macam mana nak support. Kalau tak memang susah. Tapi beri sokongan tu memang kena ada. Memang perlu kan, ya. padat. Okey. Alright, kita berhenti seketika. Kita berhenti seketika. Kita sambung semula selepas ni. Okey, kembali semula kita ke Borak PPPM. Tadi kita bercerita tentang definisi murid pintar cerdas dan juga ciri-ciri kan. Kita dah dengar daripada cikgu, kita dah dengar daripada ibu murid pintar cerdas, kita dengar daripada Prof sendiri apa exactly murid pintar cerdas ni Okay. Mesti ada scientific definition ke apa Betul. Sebenarnya kalau Su nak tahu kan, Puan Su nak tahu. Dalam dunia ni semua orang tidak lagi mencapai kata sepakat tentang siapa anak sebenarnya gifted itu. Belum lagi. Ya. Sampai sekarang masih gaduh. Banyak camp. Okey, tadi Cikgu Syafiq dah terangkan pasal DMGT from Ghanaian's perspective. Kita ada daripada Radzuli 3 cincin. Dia kata orang itu tak di-identify sebagai gifted unless dari 3 perkara. Pertama, high ability, pandai sekolah kan. Kedua, komitmen dia mesti 100%. Ketiga, dia mesti kreatif. Itu daripada perspektif Renzulli. Dan Renzulli dan juga Garnier kata orang itu mestilah berada di, kalau Renzulli dia kata top 25%. Garnier dia kena sikit, dia kata 10%. 10%. Ya, 10%. Kemudian kita ada satu lagi kumpulan dia panggil Columbus Group. Columbus Group ni pula kata no. It's not only that. Ada lagi satu faktor penting yang melibatkan emosi. Kalau budak itu mempunyai emosi dan juga cognitive ability yang jauh berbeza, maka budak itu boleh dianggap sebagai anak yang pintar. Jadi maknanya di sini kita ambil kira faktor mental age dia dan juga emosi dia. Lebih jauh jarak tu, lebih tinggi dia punya giftedness. Itu dia panggil asynchronous development lah, ataupun perkembangan tidak sekata, selari sekata, macam lah orang kata kan. Kajian juga menunjukkan bahawa semua orang ada elemen macam Garnier katalah, elemen giftedness tu. From 0 tak adalah to 32%. Ya, genetik. Ini kajian telah dibuat di Cambridge oleh siapa ya? Profesor tu saya lupa nama dia. Tak apa. Dan dia mendapati bahawa 32% tu genetik. Tetapi 58% has to come from environment. Kalau budak tu genetik pun mother ke? Itu lain cerita lagi tu. Robert Plumin. Dia kata kalau katakan budak tu ada pun 32%, tapi environment is not supportive. Macam she has a very supportive parents. So he received 58% tu. And he has the 32%, so becomes 100%. So maximize dia punya potential. Betul, exactly. The potential is maximized. Kalau pula ikut Robert Plumin, seorang profesor dari Cambridge tu, dia kata it comes from mother because giftedness ni link kepada X chromosome. Memang dia buatlah kajian, so kita boleh baca lah kajian ni, walaupun ada orang yang pertikaikan, ialah bapak-bapak lah pertikaikan lah. Sebab kita kata Islam sama pula kat sini. So dia kata memang it is linked to X chromosome. Jadi kalau mak tu gifted, the chances is anak tu akan gifted. Begitulah. So pakai definisi yang gifted sebenarnya. Exactly. Of course. Kalau di permata pintar pula, kita mengambil jalan tengah. Kita kata okey, oleh kerana ada pandangan daripada Columbus Group mengatakan emosi itu penting. Ada pula pandangan daripada Garnier mengatakan bahawa trait tu penting, dan juga Renzulli mengatakan bahawa komitmen dan juga akademik tu penting. Therefore kita gabungkan. So di situ kita ambil kira, okey, kita ambil macam DMGT itulah, tapi kita masukkan elemen emotional intelligence itu. So budak tu kenalah ada very stable emotion. Walaupun anak autism sekalipun, kita tahu ada meltdown dan sebagainya kan, tapi bila dia dapat support daripada parents, maka dia menjadi anak yang boleh diatur. Betul tak Celia ya? Boleh diatur. I'm struggling now because I have one cucu macam ni kan. So I'm looking at Puan Ilya dan juga Is sebagai contoh. They met hari tu kan. They met ya. So macam itulah, tapi definisi yang sejagat
belum ada lagi. Belum ada belum yang ada confirm. lagi. So dia ada bits and pieces everywhere. Semua orang nak mengekalkan tim masing-masing. Betul. Macam Boleh tu. saya tambah sedikit Boleh. Cik Su dengan Prof. Jadi yang Prof cakap mengenai sokongan tu memang betul. Sebab untuk kami cuba memberi sokongan pada Is. Tapi ada juga kawan-kawan dia yang gifted tahu. Ni sama-sama masa 5 tahun, 6 tahun gifted. Tetapi mungkin kerana banyak faktor dan di sekolah pun ada macam-macam masalah. Bila cikgu pun tak dapat identify diorang gifted, sokongan pun tak ada. Lama kelamaan giftedness diorang ni dia bukan hilang, tapi dia dah tak nak belajar semua, dia tak nak guna giftedness diorang kerana tak mendapat sokongan. Akhirnya giftedness diorang macam itu kita panggil Dr. Ilya tall poppy syndrome. Betul. So kalau boleh nak potong kepala dia tu supaya orang tak nampak dia. Dia nak jadikan sama dengan orang lain. To blend in. Itulah antara yang kita pernah dengar kan. Macam masyarakat kata mereka ni mungkin sombong ataupun a bit rude, kurang ajar ke tidak beradab kan. Sebab maybe dia punya macam mana? I think because kalau saya bertambah doktor, saya setuju pasal konsep apa ni tall poppy syndrome ni. Tall poppy syndrome ni maksudnya poppy ni sebenarnya kalau kita nak sama je sebab bila dia tinggi sikit dia tak cantik. Sebab tu dia potong. So tapi dalam konteks sebab tu bila saya nampak lah relevannya institusi contoh macam even UKM dan juga ASP di mana diorang ni memang duduk sekali. So dia dah jadi macam benda yang sebenarnya nampak tak normal kalau diorang duduk di tempat-tempat lain sebab dipisah-pisahkan. Now you're living together. So dia tak nampak apa nama ni? Dia sama-sama tinggi lah. Ya, sesama tinggi lah. In a way lah. And also macam konsep yang kita terangkan tadi, dia akan challenge each other lah. Tapi ada tak Cikgu Syafiq, contohnya kan murid tu sebelum ni dia di sekolah harian biasa, dia tak boleh nak adapt. Tak boleh nak adapt dalam di sekolah harian biasa, dan bila dia berada di ASP dia baru rasa macam inilah tempat saya. Sense of belonging ada tak? Boleh kongsi tak kalau ada cerita? Contoh sebab contoh bila dia duduk dalam komuniti macam Prof ada sebut tadi tentang asynchronous development. Satu lagi sudut lain yang saya rasa kita mungkin boleh jadi nilai tambah apabila kita melihat dia dah pandai, dia patut tahu semua. Tapi sedangkan kadang-kadang kepakaran itu macam dia ada benda yang tertentu sahaja dan dia akan memang invest so much time on that. Dia go in depth. Dan masyarakat tak boleh kritik. Dia kenapa bila dia contoh buat salah? Kenapa kau buat salah? Kau kan bijak. Kau kan bijak. So benda tu tak sepatutnya menjadi begitulah. Itu saya ingat satu misconception di mana murid ni dia gifted tapi tetap juga aspek-aspek lain kita perlu tambah baik dan juga latih dan didik lah. Jadi di ASP, saya ambil contoh ASP lah sebab saya cikgu sana kan. Jadi macam yes you are gifted tapi macam elemen disiplin, bagaimana kita hidup dalam community dan sebagainya, sebab akhir sekali mereka ini akan keluar bersama masyarakat. Dan kita nak prep them like this is the reality that you will deal with afterwards, dan sekurang-kurangnya ataupun setidaknya ini akan jadi macam satu platform lah untuk macam mana kita nak hidup bersama dalam komuniti ni lah. Betul. So dari segi tu kan Dr. Ilya, macam mana prep dia yang Dr. Ilya buat dengan Is? Prep dia untuk masuk kan? ke masyarakat. Sebab kita tengok macam wah anak bijak masuk universiti, tapi di belakang tu hanya ibu saja yang tahu kan. Di belakang tu ada macam-macam cerita. Boleh. Jadi kalau nak masuk universiti tu, satu tu bukan mudah lah. Lepas tu untuk dia masuk umur dia 12 tahun. Campur dengan student-student lain umur 18 tahun, 19 tahun kan. Jadi ada satu age gap kat situ kan. Sebelum dia masuk, kami beberapa tahun sudah tahu dia akan ke hadapan. Jadi kami amalkan behavior therapy. Jadi behavior therapy ini adalah di mana kami cuba kenalkan dia ke dalam grup yang usia lebih tua, lebih tua daripada dia, supaya dapat bercampur gaul. Bukan saja bercampur gaul, tapi dapat mengenali apa nak cakap, macam mana nak berbicara ke, nak bergurau. Salah satu yang kami buat, saya actually agent lecturer untuk UTP. Jadi every time kami pergi UTP, bawa dia sama. Jadi sebelum saya kasih lecture saya, nanti kami panggil lah student-student. Jadi mula-mula memang dia takut, tapi dan macam tadi Cik Su cakap, rude pun ada. Sebab bila ada abang tu buat something salah, dia terus cakap, tegurkan, apa ni? dia Dia tak cakap, dia straightforward.
And dia kata no, macam tu je. Kan macam root. Jadi lama-lama kami ajar dia dari situ. Jadi bila dah dilatih beberapa tahun dan juga kami juga kenalkan dia dengan student-student you pada awalnya, dia lama-lama bila masuk UM dia tak takut, dia tak gentar sebab dia dah biasa Dia dah. dah biasa kan. So perlu ada membiasakan diri membiasakan. dia. Jadi behavioral therapy tu sangat penting. Kami pun ada terapi sendiri. Sebab tu lagi sekali untuk ibu bapa, jika tahu anak ada simptom-simptom sebegini, boleh pergi ke pusat-pusat macam HKL, HUKM, semua ada pakar-pakar. Memang ada ya. Ada. Mungkin parents tak hospital aware permata. kan. Di UM semua kan ada semua. Jadi gunakan. Di hospital kerajaan banyak. Memang swasta pun ada, tapi di hospital kerajaan banyak. Ya. Okey. Gambarkan. Ya. Dealing dengan gifted kids is already a challenge. A challenge, yes. And then when your child is gifted and ada autism, is lagi another double challenge. challenge. And then when you have a child who is gifted, ada autism, ada ADHD. We have Ini Triple lagi challenging. Wow. Yes, lagi Yes. challenging. Sangat challenging. So I can understand how you feel. Penat. Dia tak boleh duduk diam. Okay, contohnya ni saya kasih, ni masa kat pemata lah, kisah kat pemata ni. So, dia pergi kelas kimia lah, chemistry. So, dia ada over excitability. So over excitability ni dia macam intensity tau. Dia sama ada dia tak boleh duduk diam ataupun dia macam kalau dia fikir terlebih tau. Kalau gembira terlalu gembira, kalau sedih terlalu sedih. Sama ada really high, really low. Ataupun sensory dia tiba-tiba macam you kasih air kosong tapi dia rasa macam-macam rasa. Dia punya masalah is dia punya sensory. Jadi masa dekat kelas kimia ni dia rasa tiba-tiba dia punya stokin tu ada macam benda cocok-cocok. Dia buka aja stokin dia. Betul, kasut dia baling sebab dia rasa kasut dia berat. Dekat kelas kimia selalu kesian cikgu dia. Kelas kimia cikgu Wong. Cikgu Wong. Nanti kata kita apa? Dia baling kasut. Itulah. So lepas tu masalah lagi satu, cikgu tu selalu cakap dengan ayah dia dalam kelas, cikgu tu takut. Dia tak boleh duduk. Dia bertinggik kat kerusi sebab kaki dia, tapak kaki tu tak nak kena apa-apa. Dia bertinggik macam tu. That's tak nak because of kena the tu autism sekali. spectrum. Autism. Neurodiversity. Itu autism. Itu salah satu autism. So tak kenalah, dia memang bertinggik macam burung. Dan kalau orang tengok memang menakutkan. Jadi tetapi di Permata ada satu hari tu dia nak tukar kelas. Masa time nak tukar kelas lah dia buat perangai dia yang baling kasut tu semua tak nak pakai. Lepas tu ayah dia ambil lah kasut, ambil stokin nak pakai kan. Tak nak, menangis. Tapi kat Permata bawah pimpinan ni Prof Noria dengan masa tu Dr. Rolinda, mereka telah ajar murid-murid yang gifted lain ni untuk supaya tolong kawan. Jadi masa si Is ni menangis, kawan dia ada seorang kawan lelaki dia tiba-tiba datang. Is back. Dia suruh Is pergi back sebab tak pakai kasut kan. Dia pergi back, anak kita orang pergi kelas matematik. Dan ada lagi 2 orang student perempuan datang cakap dengan ayah dia, uncle tak apa, kami carry uncle tu lah. So suami saya just ambil kasut bawa pergi kelas math. Lepas tu kat kelas math pun cikgu dah nampak, cikgu dah tahu. Jadi suami saya, ayah dia bawa ke tepi, tenangkan. Jadi sebab kami tahu, jadi boleh tenangkan dia lah. Jadi dulu dia ada tummy lotion kan letak dekat perut dia. Jadi tenangkan dia, calm down. Lepas tu boleh pergi kelas balik. Ni masalahnya. Ini dari perspektif ibu kan, dan dia faham dan tempat sekolah dia pun faham. Saya cuba bayangkan sekolah biasa yang cikgu tak faham, ibu bapa pula tak faham. Apa terjadi pada murid tersebut? Mungkin dianggap sebagai rebel, masalah disiplin dan kan dipulaukan oleh kawan-kawan kan. So I think ini sangat penting lah untuk ibu bapa dan guru-guru tahu kan. Ada tak kes begini berlaku di kelas cikgu? Dia kes begini di ASP sebenarnya dia 1-2 tu is very isolated lah. Dia bukanlah ni. Cuma satu benda bila doktor sebut pasal OE ni, saya teringat OE ni dia sekarang satu masalah. Tapi sebenarnya kadang-kadang
dia punya empathy dia sangat tinggi tau. Benda-benda macam even cikgu saya nak lambat kejap, saya ada benda contoh macam haiwan kucing ke apa tu, benda-benda begitu pun kadang-kadang like very close to their heart lah. Kadang it hit them to the Dia core. highly So empathy. sekolah tu kena be very flexible. Ya, betul, yes. betul. Dari segi pedagoginya, dari segi curriculum offerednya, dari segi penaksirannya, kena very flexible. Sebab Very kita ada flexible, macam kan? subjek macam tu, macam literature, if they want to explore more, psikologi, research, kadang-kadang dia buat research macam dia rasa kadang-kadang dalam kelas dia rasa benda tu tak cukup. Dan ni dah lah, so macam sebab tu letak pelajaran macam research method, so that they can do more research, more kajian tentang apa yang mereka minat lah. Dan itu sebenarnya membantu juga untuk fulfill dia punya. Dia kadang-kadang ni budak-budak ni ada yang dah laju kan. Yeah. So they don't have to be in the classroom. Betul. You can just allow them to go out, duduklah bawah pokok mana ke. Dia takkan ponteng kan? Dia tak Dia ponteng. sebab Dia dia tak minda ponteng. dia tu Dia- nak belajar. Dia boleh Cikgu penting tak kalau dia tahu. rasa benda tu dah boring. Tak, itu kan ponteng namanya. Just take time off. Ya, ya. Dekat Permata saya sediakan buai, kan banyak buai tu. buai, Saya buai. ada kat China. Banyak buai-buai tu dekat luar kelas. So kalau dia dah bosan, cakap dengan cikgu, I want to go out. Dia duduk kat situ dan baca buku lain. Dan cikgu kena fleksibel. Ya, kan? betul, Macam betul. approach dia orang Betul, tu. betul. Okey. Betul. Penaksiran pun kena berbeza. Kadang dia are not comfortable sitting in the exam room. So kita boleh buat viva, kita boleh buat verbal examination dan sebagainya. Tadi cakap tentang bosan kan. So macam mana cikgu-cikgu di ASP terutamanya, macam mana dia menangani budak tu? Dah kenal ke tahap kebosanan dia ke macam mana? Dia macam contoh pertama macam Prof sebut tadi, satu kita tengok apa yang minat dia yang betul-betul kita sebenarnya boleh nampak macam the way they ask question tu, sometimes they want to know more at the cost of kadang-kadang subjek lain. Contoh kalau dia minat sejarah tu, dia memang cikgu boleh tak cikgu spend lagi sejarah ni lebih sikit. Dia cakap, tapi saya ada kelas lain kan. So dia kata tak apa, lepas ni jumpa. Then this kid will come. Satu. Dan yang kedua saya nampak project dia akan buat research lebih banyak terhadap topik tersebut. So project based learning lah. Dan hasil dia kadang-kadang sangat wow, lebih daripada yang kita tak expect pun. Tak expect ya? It's publishable. Wow. Publishable. Di sana saya tengok ada yang publish kat Q1, Q2, Q3. Wow. Betul. Yes. Dah ada. Dah So banyak. ingat kita nak bentuk scholarly ni Betul. kan? Ya, betul. Betul. So sebenarnya pandangan Prof lah kan, bila kita tengok ASP, kita tengok jenis-jenis macam mana guru perlu faham. So perlu tak mereka ada berada di sekolah khusus, ataupun boleh actually dia survive di sekolah biasa? Sebabnya ada kadang-kadang masyarakat dia berpandangan kita golongan elitis. Kita tak nak golongan elitis, tapi mereka ni macam kita kata kalau kereta dia Ferrari kan. So perlulah kilang yang khusus, betul Tak, dia ada beberapa model sebenarnya kan. Yang kita buat ni dia panggil pull out program. pull out. Yes. So kita keluarkan dia daripada sekolah-sekolah lain, kumpulkan jadi satu. But you must remember, mereka masih juga adalah heterogeneous group. Bukan homogeneous as per kita dah keluarkan semua sama, tak. Tak, Sama, sama masih kan? berbeza. Betul. So bila jadi macam ni, kita kumpulkan mereka jadi satu, senang kita nak rangka kurikulum dia. Betul. Tetapi ada lagi ramai kat luar. So kita buat inclusive education di sekolah-sekolah. Tapi ada beberapa model saya tengok, macam di New York, saya pergi ke Museum of Natural History kan. The university buat the program after school. So budak-budak tu daripada sekolah sampai pukul 4, lepas pukul 4 dia pergi ke universiti dan dia buat research dengan profesor di sana. Ataupun di Australia pula dia buat budak tu pergi normal school, lepas tengah hari dia pergi kepada gifted center, where they are enriched at the gifted center. Itu adalah inclusive program. Itu pun So possible itu pun lah. possible. So kalau macam katalah contohnya Wilayah Persekutuan nak buat inclusive education kan, kemudian kita pilih satu PPD ke satu PPD satu aja. PPD satu distrik tu ada satu Satu. PPD ya. Okey, atau satu sekolah lah yang lengkap kan, di mana dia jadi center for giftedness untuk daerah tu. So the students lepas sekolah pukul 3:30 macam tu pergi ke center tu dan buat enrichment program. I see. So macam tu dia dapatlah peluang belajar beyond the school curriculum. Betul. So ini boleh ke depan kita boleh buat macam Boleh ni kan, sangat, after, boleh sangat. ESP Kalau kita nak kan? buat ESP 1 2 3 kan. Sebagai hub lah kan. Kita bercerita tentang sekolah, kita nak juga cerita tentang kejadian kan. So because apa yang kita hasratkan dia tu maximize potential dia kan. Kalau
kalau boleh jadi Nobel laureate ke dan sebagainya. Betul. So apa Prof boleh kongsikan, Prof dah cerita sikit tadi kan masa sejarah tu. Ada lagi tak tentang kejadian murid? Success story banyak. Success story kan? tu banyak. Tapi last year pun kita ada seorang pergi ke MIT. Saya rasa as of today lah kan, kalau saya boleh kata ya, about 30% daripada pelajar gifted yang original sudah buat PhD. Ramai. At a very young age. At a very young age. Yes. Mereka buat PhD pada umur 21, 22. And they are working dengan pemenang anugerah Nobel di Jepun, di Kyoto. So dah ada bekerja dengan lawan, tapi betul. kita belum ada our own yet. Belum. They are working in the research with them. Betul. So kita banyaklah success stories yang dah balik bekerja dengan Petronas, Khazanah dan sebagainya. Saya tengok bila pergi Permata Petronas di Bangi tu kan, terkelompok budak-budak gifted buat research. Dia orang suka R&D. Sebab kita dah pupuk pada awal kan buat research, so dia orang suka sangat R&D. Bila saya cakap Gaiz pun, he has a mentality of a researcher in maths. Kan? Jadi Curiosity kita betul. Nak kata tentang kejadian mereka ini, regardless, because kita juga ada yang autism, ramai yang dah jadi lawyer. Betul. Yang autism ni, kita we will never think kan, dia become a lawyer. Kan? Yang jadi jurnalis. Ada tak yang dah jadi pemimpin? Maksudnya dia head something, lead something. Most of them are leading something. Kan? Contohnya ada seorang tu di Johor. Budak ni dulu saya memang tegas dengan dia sebab dia main-main belajar. Okay. So dia nak pergi luar negara for some program. Masa tu saya tak kasih. Saya kata unless you increase your GPA. Now he is leading the Johor punya legal department, something on kemanusiaan, something like that dekat Johor. Itu dia lah. Yang lain tu saya tahu macam Faizal, yang saya boleh namakan lah, macam Faizal dan sebagainya, dia leading research di Petronas, in all kinds of research. Kemudian we have the one in Khazanah. Banyaklah saya sebut. Kan? Banyak too many. So inilah yang kita hasratkan juga daripada murid-murid Akademi Sains Padang Jadi, tapi as so far dia banyak dah menang beberapa pertandingan kan sejak dari yang saya boleh awal sebut lagi. Antaranya macam contoh macam Olympiad untuk maths tu memang Maths lah. memang dia orang punya Tapi last year I think Olympiad for Psychology kena buat maths sampai jadi macam Silia tu, because betul. Kalau dia nak masuk Ivy League University, because target kita punya Permata KPI kita bukannya SPM biasa-biasa. dia tak ada. Target ni ialah they must go into top universities. So macam Lia tu, she was in maths Olympiad betul kali tu. Sama juga dengan Amirul Fitri yang masuk John Hopkins for pure maths tu. Dia pun sama Olympiad lama. And then we have yang Physics Olympiad, Chem Olympiad, kemudian kita ada Earth Olympiad. So budak-budak ni kena masuk such program supaya mereka ada something to talk about bila dia buat dia punya personal statement nak mohon masuk universiti. Satu lagi semasa saya mula perkenalkan pelajar permata, pelajar gifted Malaysia lah di US, saya dah masukkan dalam sistem common application dia. Saya tak tulis Mata Bintang tau, saya tulis Malaysian Gifted School. So because saya punya pandangan masa tu, saya buat ni masa 2010, tapi saya fikir mesti ada sekolah gifted lain selain daripada yang ada di UKM. So masa tu saya register di bawah Malaysian Gifted School. So contohnya pelajar ASP, dia boleh mohon ke universiti di US, top universiti nama di US, masuk dalam common apps itu menggunakan nama Malaysian Gifted School. Memang dah ada dalam tu. Yes, dah ada dah. Okey. So senanglah untuk dia masuk. Laluan tu dah ada dah. Laluan tu dah telah diterokai. Right, dah diterokai. Wow, Prof. Okey. Apa-apa nak dikongsikan tentang pasal tapi kalau memang untuk nak ke depan, murid-murid gifted, kanak-kanak gifted ni memang kita kena sokong lah. Macam Prof kata, memang kena masuk ke Olympiad. Ispon masuk Olympiad, tapi masuk, tapi setakat kalau coach dia, mak bapak dia memanglah tak sampai. Setakat silver adalah kemenangan. Yalah, sebab lepas tu juga mereka ini harus disokong daripada segi, kalau diorang memang nak research tau.
Jadi kadang-kadang tu selalunya out of the box. Oh, research dia out of the box. Macam tadi cakap kan, kalau misalnya mereka ke sekolah biasa, macam kami pernah ke international school biasa, tak boleh. Dibuli, cikgu tak faham, nak masuk pertandingan pun susah. Jadi itu akhirnya kami homeschooling, dan masa itulah yang Is masuk Olympiad, dan dia banyak masuk video-video pendek untuk sains. Dia buat. Dia buat. So bapak dia rakam, dan kebanyakan yang video dia alhamdulillah champion. Kami pun terkejut sebab lawan dengan student MRSM, lawan dengan student SBP, tiba-tiba dia pula menang. Idea selalunya daripada dia. Masa tu dia 9-10 tahun kan? 9-10 tahun. And idea selalu dia. Presentation dia, video and kan. everything. Jadi kami tolong, ayah dia selalu tolong rakam, saya tolong ubah skrip sikit-sikit. Masa idea dia memang original daripada dia. Jadi daripada seawal usia yang muda, mereka sudah ada idea tu macam mana nak mempersembahkan pada golongan yang kadang-kadang tak faham bila cakap dengan bombastic words. Mereka begitu. Betul. Hebatnya kita dah dengar tentang actually siapa murid pintar cerdas ni, macam mana kita nak sokong dia, macam apa ciri-ciri dia, dan Prof pun dah explain dia tak semestinya sekolah khusus. Kita boleh juga ada inclusivity. Sepatutnya kita kan, sebab macam contohnya every year kita identify 1,000 gifted students kan. Yang masuk SP berapa orang? 100. Masuk Bola Pintar 100. Masuk Insan 100. 700 lagi ke mana? Dia tak sekolah biasa. So this is jadi where SDP lah mungkin kan. tak semestinya. Mungkin sekolah harian biasa. Sekolah harian kan. Maknanya di sini saya katakan menteri tugas lah kot. Is the roll out tu has to be done immediately to identify and then identify. Sekarang ni kita dah capture, tapi apakah jenis educational program pathway yang kita boleh bagi dekat dia orang. Kalau tidak nanti dia akan jadi tall poppy yang di snap tu, dan dia akan fit in dan akhirnya dia jadi underachievers. Underachievers, betul. Kita ada dengar research yang tentang underachievers yang asalnya memang gifted ramai. Boleh saya tambah tu sedikit macam Prof cakap, yang mungkin juga memerlukan pertolongan kementerian untuk yang gifted yang tak dapat masuk ASP, tak dapat masuk Permata, tak dapat masuk Insan ni. Is dulu ada mengikuti satu program di New Zealand Gifted Online. Sebab New Zealand Gifted Online ni dia ambil sebab New Zealand kan dia tak sekata kan, ada pulau tu, ada pulau ni. Jadi diorang pull out. So setiap kali kelas math tu, katakan satu daerah tu math dia pukul 9 pagi, semua orang 9 pagi. Sebab sesiapa yang gifted dia pull out, pergi online class. So jumpalah budak gifted lain. This is how you secara online. Dia pull out, dia boleh sama ada pull out the whole thing atau macam saya kata universiti buat petang kan. Dia sama pull out juga. Tapi dia inklusif dalam sistem sedia ada. Masa belajar biasa, tapi kita pull out the petang. Itu pun bagus. Yang itu yang is ikuti. Jadi kawan-kawan dia semua gifted. Jadi semua happy lah. Sama save wavelength. Lepas tu tapi yang budak-budak New Zealand ni, student New Zealand ni, dia sambung belajar lah. Sebab bila saya tanya cikgu dia kata sebab nanti dia orang misbehave dalam kelas bila dia boring. Tu yang dia pull out. Kini antara nak mengatasi dia bosan kan, tak cukup challenge tu. Tak cukup challenge. Di SP ada tak macam kolaborasi dengan universiti? So far kita baru ada satu program last year bridge program dengan JCCA, John Curtin College of the Arts. Dia gifted juga, tapi it's very good. Kita panggil combination because JCCA dia gifted in arts. So dia creative thinking. Because they want to learn more about gifted yang dalam STEM, and also as well as in return kami pun nak belajar something pasal arts. Yang ni lah, so projeknya banyak lah yang kita bincangkan, dan insyaAllah bulan 3 nanti lepas raya dia akan ada wakil dia akan datang ke sekolah. Wakil dia akan datang ke sekolah. Actually ASP boleh kembangkan saya. Contohnya kita pernah buat projek dengan Royal Society di London. That's where all the pernah anugerah Nobel berkumpul kan. It's free of charge. It's free je. So saya buat tu dan saya bawa anak-anak KPM pun pergi sama dengan cikgu KPM pergi sana. Tapi kalau macam New York Academy of Sciences tu kena bayar lah. But Royal Society is free. Just communicate. Memang Syafiq tahulah. Saya pernah pergi tahun lepas dengan Dr. Azu Academy. Okay, Azu Academy. Azu buat. Kita berhenti sekejap untuk rehat dan kita sambung semula selepas ni. Kembali semula kita ke Borak podcast Borak PPPM.
kita sudah sampai ke penghujung. Borak-borak tak sedar memang sebenarnya bercerita tentang murid pintar cerdas ni kita boleh buat banyak episod sebenarnya. Prof macam saya setiap kali jumpa Prof memang learning something new all the time. Memang menariknya tentang murid pintar cerdas. And saya percaya memang mungkin KPM ada yang tak tahu secara detail, mungkin ada guru, ada ibu bapa yang ada anak pintar cerdas tapi dia tak realise, tak sedar kan. Mungkin dia rasa bermasalah di kelas dan sebagainya. So inilah dia platform untuk kita spread awareness kan. So kita dah sampai ke penghujung. Kita nak dengar lah apakah hasrat, aspirasi, what do you want from dari KPM tudu ke masyarakat kepada murid pintar cerdas ni. Sebab kita selalu dengar murid MBK saja kan, tapi sebenarnya murid pintar cerdas ni dia ada keperluan dia, dan itulah kita nak dengar daripada panel kita. Okay, shall I start with siapa dulu? Saya mula dulu Boleh. Saya nak mula dengan mungkin pepatah Inggeris lah yang kata it takes a village to raise a child. Dalam gifted child punya konteks ni, I think it takes the whole nation lah sebenarnya. Baik sekolah, baik community, untuk kita faham keperluan dan bagaimana kita nak support and provide the right intervention for this kid to prosper. Jadi semua pihak saya percaya akhir sekali perlu ambil peranan ni untuk pastikan bahawa pendidikan pintar cerdas ni bukan hanya sekadar kita nak kejar glamour, tapi betul-betul kita nak make sure potensi setiap murid yang gifted ni tercapai. Dan akhir sekali saya nak relate juga dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita bukan hanya nak murid yang pintar hafal begitu saja, tapi bagaimana ini akan translate kepada jasmani, emosi, rohani dan intelek, terutama dalam terutama dalam persekitaran sekarang lah. Dan saya percaya kalau saya sebut RPM juga ada garis panduan yang bercerita tentang itu, dan kami sambut baiklah program itu. Dan konteks saya sebagai cikgu, saya mengharapkan semoga ASP ni terus cemerlang dan kita perlukan bantuan penggemblengan semua tenaga, baik prof, parents dan seluruh jentera Kementerian Pendidikan, insyaAllah. Specifically ada tak hasrat KPM boleh laksanakan untuk ASP? Saya melihat pertama untuk murid-murid ini support intervention ya. Kita mungkin setiap orang ada needs yang berbeza. Untuk sekarang one thing that I can think of ialah research lah. Mungkin kita akan cuba dekatkan lebih banyak universiti so dalam research dan luar. memerlukan grant kan Prof? So macam mana? Orang kenalah mohon grant. Mohon grant daripada universiti. Sebab katanya pernah mohon kan, tapi because dia young. Tak, dia macam ni. ASP kenalah bekerjasama dengan universiti. Universiti mohon, tetapi ASP dalam kumpulan pendidikan tu dan pelajar menjadi sebahagian daripada penyelidiknya. Macam itulah. Sebab kalau nak mohon sendiri memang payah dapatlah, sebab dia perlukan profesor atau profesor madya. Nak mohon tu. Dr. Ilham boleh mohon. Saya masih kerja kat oil and gas, tapi mungkin boleh pergi ke syarikat-syarikat minyak. Betul. Projek CSR dan sebagainya. Saya buat kajian tentang industri. Betul. So kita dengar daripada Dr. Lia. Okey, pada saya bercakap sebagai ibu bapa ya. Jadi pada ibu bapa sebenarnya hasrat kami adalah mungkin kementerian boleh menolong dalam guru-guru. Jadi kena sediakan guru yang memahami, yang tahu kriteria murid gifted. Sebab kebanyakannya murid-murid gifted ni kadang-kadang sampai ada guru-guru yang cadangkan masuk ke kelas pemulihan. Sebab mereka tak faham bila murid-murid ni ada yang macam tadi buka kasut ke, ada yang merayap-rayap sebab dia dah bosan dalam kelas, dia keluar je. Dia merayap-rayap. Memang banyak kes macam tu. Jadi akhirnya mereka kadang-kadang bertindak agresif sebab tak ada orang faham. Jadi mungkin kementerian boleh memberi pendidikan awal untuk guru-guru dan juga kepada guru besar dan juga penolong kanan. Jadi semua tahu macam mana ciri-ciri mereka. Boleh early identification kan? Early identification. Dan macam di kawasan rural pula, mungkin ada ibu bapa yang tak tahu anak mereka gifted. Mungkin guru-guru sendiri dengan guru besar dengan PKM boleh membantu. Dan itu akan membuatkan murid-murid gifted ini maju ke depan lah. Kita tak nak yang tertinggal. Kan? Memang. Sebab tadi saya cuba bayangkan kalau berlaku di sekolah harian biasa tanpa orang memahami, that's it. Habis. Kita korbankan satu
murid lah kan, dan beberapa kes macam ni kalau berlaku habis lah. Saya sikit saya nak tambah, latihan untuk guru pada saya sangat penting sebab kita tak boleh melihat murid ni sebagai one size fits all punya condition sebab setiap murid ni semua tak boleh. Betul. Sebab tu DSP menggunakan differentiated sebab tu learning differentiated learning, dan kalau boleh lah KPM mungkin kami nak tengok juga bagaimana gifted education di negara-negara luar, bagaimana di approach these kids. Kalau ada kalau ada why not, insya-Allah nanti kita cuba. Betul. Lagi satu just nak tambah, ada Prof tadi ada cakap pasal bila exam. Sebab murid-murid gifted ni diorang selalu think out of the box. So proses dia berbeza berbeza. kan. Kadang-kadang ada yang jenis bila kasih soalan tulis kat whiteboard tu kan, dia cerita bukan main, dia akan jawab macam profesor. Tapi bila suruh tulis dekat kertas tak boleh. Dia tak boleh express dalam paper kertas. Tapi boleh verbally. Yes, verbally. Tapi ada pula yang jenis tulis dekat kertas bagus semua, tapi bila bercakap tak boleh present. Jadi ini kelainan yang berlainan, taksiran yang berbeza kan. Jadi mungkin boleh KPM usulkan dan kaji lebih tentang evaluation yes, kan. untuk menolong. Kena buat tu. Banyak Betul. assessment kan. Betul. Okey, akhir kata kita dengar daripada pakar. Okey, apa dia Hasran? Sebut semua dah. Saya lah, what I'm passionate about is differentiated instruction and how equity is done in school kan. Kita ni sebenarnya dah jauh ketinggalan daripada Singapura, Vietnam tu bawah pada kita, dah ke depan. Brunei dah ke depan pada kita dah, and their gifted program is so solid. Kan? So saya berharaplah ASP tu dapat berjalan dengan mantap, dapat sustain program tu. Sebab apa? Kita tahu budak-budak ni is wired differently, kan? Tapi these are, saya boleh kata, sources for Nobel Prize winners. Itu hasrat kita. Saya tak kata SBP yang Malaysia tak boleh dapat, tak. Cuma insyaAllah, cuma je mereka ni, because they are so wired differently, that dia boleh berfikir, menjangkau konsep-konsep yang orang biasa tak fikir. So jadi kalau kita boleh sustain program di ESP, mantapkan dia, enrich dia, and then kementerian at the same time, saya tahu kementerian is on the pathway dah, buat program di sekolah-sekolah, where we identify kita students, nama tu program kan. So anak-anak ni kita pastikan mereka dapat pendidikan yang sepatutnya, supaya potensi mereka dapat diserlahkan dan diharness, supaya licin lah jadi bintang. Kita punya tajuk pun apa tadi? Bintang bersinar. Bintang bersinar menjana bintara. Menjadi bintara. Sebab bintara is unik kan. So setiap mereka ini are unique individuals. Kalau kita harness dia, kita polish dia, kita beri pendidikan yang betul, kita beri bukan betul lah, sesuai dan sebagainya, I'm sure 20 years down the road kita akan dapat seorang pemenang anugerah Nobel. Betul. Itu harapan saya lah. Sebenarnya saya tanam tau message tu dalam satu kapsul di Permata. Yang kita tanam pada tahun 2010. 2010. Dan dia akan dibuka tahun 2035. Another 10 years. Dalam tu ada Nobel lah. Hopefully lah. lah. So 10 years boleh tak? Cik. We include that in our vision sebenarnya untuk melahirkan pemenang Nobel. Sebab itulah memang visi inisiatif Pintar Cerdas pun dalam kita nak cari PPM dan kita akan teruskan. Tak tahu kita tak ada pemenang Nobel Mathematics, tapi kita ada pemenang, dia tak ada kategori itu. Dia ada Fields Medal ada. Fields Medal ada lah, tapi Mathematics dia boleh menang dari segi ekonomi. Saya pernah berjumpa dengan J.W. Watson. Di Long Island. Masa tu saya pergi ke makmal dia kan. Saya tanya dia. Saya kata, what makes you a Nobel Prize winner? Dia kata apa? Follow your dreams. So kita kena tanamkan dengan anak-anak kita ni kan, because they have so much curiosity. Follow your dreams. What is it that you want to do? What is it that you are passionate about? What is it that you are obsessed about kan? Just kita sokong. Kita sokong insya-Allah. Cakap tentang dream, walaupun kita nak tutup dah, saya pun nak tahu apa Is punya dream. Tiba curious. Dulu masa dia kecil-kecil, masa dia kat Permata, dia cakap dia nak jadi mathematical space scientist. Tapi lepas dia dah membesar ni, tiba-tiba dah bertukar. Jadi dia nak jadi lecturer.
Bila orang tanya kenapa nak jadi lecturer, Bidang apa? bidang math dia. Oh, bidang maths. Because I can teach people like me and I can explore more. So dia nak jadi mathematicians lah. Mathematician. Oh, that's so good. Okay, Good, because he is into pure mathematics. Yeah. Which where the Nobel Prize comes from. Not the Yes, applied tapi mathematics. mungkin kena perlu pertolongan jugalah. Ya, Banyak ya, ya, pertolongan ya, kami ya. perlukan. Betul lah, saya harap ASP berkembang, mantap. Ya. Saya harap sekolah-sekolah lain juga ada program program giftednya di peringkat PPD ke apa ke, supaya kita dapat Sama telah Jangan. lagi announcement PMX baru-baru ni tentang kita akan ada year 4 punya exam assessment kan. So itulah maksudnya kita dah kenal pasti dari awal dan yalah mungkin ada yang gifted dah kita boleh expand lagi program tu ke sekolah harian biasa dan sebagainya. So I think setakat ini KPM pun dah banyak laksanakan pelbagai nama barunya Prakasa lah kan, Prakasa untuk membantu murid gifted, termasuklah differentiated learning dan itulah bab kata Prof, banyak lagi yang kita boleh buat dan kita akan buat bersama-sama ya, insya-Allah. So terima kasih banyak-banyak. So happy to be having all of you here dan semoga message yang kita akan sampaikan nanti akan sampai ke segenap Malaysia lah ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you.